Berbuka sunnah ke nafsu? Maghrib hampir masuk. Dalam kepala dah terbayang dah. Air sejuk yang berair dengan macam-macam warna kan. Nasi panas berasak. Lauk penuh satu meja. Soalnya, kita berbuka ikut sunnah ataupun ikut nafsu. Rasulullah apabila berbuka, baginda berbuka dengan rutab iaitu kurma segar dan cakap kalau tak ada dengan tamar. Dan kalau tak ada juga dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Simple, ringkas, tak complicated. Nabi tak tunggu meja penuh. Nabi tak tunggu semua lauk siap. Nabi dahaga, Nabi berbuka. Dan sunnah itu sesungguhnya sederhana. Kadang-kadang kita ni lapar seharian. Bila maghrib masuk je, rasa macam nak balas dendam. Semua benda nak rasa, semua benda nak ambil. Last, lepas makan, mengah. Solat maghrib pun rasa berat. Tarawih pun apatah lagi lah rasa malas. Maklumlah, banyak rakaat kan. Sedangkan puasa itu bukan untuk balas dendam makan. Puasa nak latih kita kawal diri. Dan satu lagi, jangan lupa doa waktu berbuka. Itu antara waktu mustajab. Kita sibuk susun pinggan, kita sibuk ambil gambar makanan, sibuk upload story sebagainya, sampai lupa nak angkat tangan. Sangat rugi. Jadi ketika mana sebelum berbuka tu berkumpullah dengan keluarga. Kalau ada bersama-sama dengan keluarga. Kalau tak pun seorang pun, doalah. Sebab doa ketika itu ya Allah sangat mustajab. So, bila azan maghrib ke mana nanti guys, pause dulu, ambil kurma, minum air, baca doa jangan lupa. Rasai syukur tu. Seharian ni kita penat ni kan, menahan lapar dan dahaga ni. Jangan kita terus penuhkan pinggan. Ramadan ajar kita disiplin, bukan ikut nafsu. Dan kalau nak Ramadan tahun ini betul-betul lebih afdal, kita bukan saja puasa ikut sunnah, kita berbuka pun ikutlah sunnah. Wallahu a'lam.